Ya Allah, tersampah. Kita kemudian lah makan. Makan apa? Tak makan lagi kan. Tapi kemudian lah. Oh mak oi, besarnya. Kalau lah ada aiskrim sebesar ini, kenyang aku. Masa mana nak kurus? Kurus belakang kira. Ini kenapa ada tim perempuan? Ni siapa final dia? Semi mana? Siapa ni? So nak suruh aku duduk kat mana? Aku duduk kat sini je lah kot ni. Ke nak suruh duduk kat mana? Nak pergi sana. Oh, dia orang duduk kat mana? Ni game yang sama ke apa ni? Oh. Oh, patutlah salah tim. Ini tournament lain. Tak, ini kita. Oh, ya ke? Habis jumpa lagi. Itulah. Pasal pinggan. Oh, itulah. Letih aku. Pasal pinggan kena heret ke sini pula. Oh, ada kat sini. Bagaimana? Sudah final dah? Ni nak final. Nak final lah. Saya kena paksa ambil gambar lah pula. Ni memang kena pakai kasut ke? Tak payah kan? Tak sempat tukar. Okey, Dek. Jom ambil gambar untuk main. Saya nak balik tidur. Okey. Daripada mana ni? Daripada mana ni? Jauh mana ni? Jauh? Jauh. Jauh Mei Penang. Jauh mana ni? Jauh? Jauh. Jauh Mei Penang. Penang Kedah. Penang Kedah. Ya Allah Akbar. Okey. Daripada mana ni? Pada KL. Kenapa kau hitam manis? Saya dah tua, Dik. Ni tambah-tambah benda tu. So KL lawan dengan Penang. Alhamdulillah. Tambah apa? Tambah. Pandai kau, pandai. Semangat weh. InsyaAllah. Tambah aku bayar 20 tahun lagi. Siapa menang sama ke? Okey, dia. Kedah daripada mana? Alustar. KL daripada mana? Ai, budak hitam manis. Tak hitam terus lah buka lampu ni. Korang KL daripada mana? Shah Alam. Hobi dah tambah hobi. Pandai korang ya, cerdik korang. Tambah. Tak. Bukan. Aku tengah fikir je lah tadi. Tambah. Hobi. Nak dia bagi. Orang tua bahaya tau sebut tambah. Bini marah. Kan? Itulah. Korang sebut. Okey. Ni nak duduk kat mana? Betul aku tidur. Ini apa? First and second? Aku nak air tak? Ni dia orang punya seat ke apa? Oh ya ke? Oh ya. Penat lah. Aku dibuli. Dia sebab macam mana nak datang? Korang ni so siapa? Tak, apa ni? So kamera ni, yang ini untuk apa? Third and fourth? Bagi air potong kaki dia. Oh. Who, apparently is coming. Tak, kamera ni memang melihat aku sepanjang masa. Bukan kena tengok bola ke? Orang yang ambil dia. Oh, Terengganu. Terengganu ni. Jadi kita buat ke Mamang. Okey. Ambil gambar satu. Boleh. YB Melaka. Kau mana kat sini? Saya penat baru habis merewang. Aku nak bangun pun susah. Itulah. Daripada korang tengok aku buat benda tak sihat, minum air manis, baik korang tengok game kan. Bagi aku berehat jap. Tak apa, mikrofon tak apa kot.
But I don't know, maybe you want to walk around. Tanya orang ni. You may want to go and ask lah. Oh shit. Did I just... Okay. Okay, welcome back. Kita hijack. Okay, kita hijack balik. Mana penganjur ni? Penganjur, ni, penganjur. Okay, boleh share sikit apa yang abang buat hari ni? Hari ini kita buat pertandingan futsal bersama. Abang nampak familiar lah, abang dari mana? Saya daripada Kancil, anak Kancil. Anak Kancil yang sangat kerdil. Memang abang memang pendek pun, tapi... Saya sekarang busy ni, awak temu nama orang yang boleh tak? Abang nak gini, abang? Betty. Jom, ni seorang lagi organizer. Abang nak gini, abang? Kita buat futsal hari ni, so kita dapat gather 23 team. Hopefully program akan datang kita ada cadang nak buat pickleball. Pickleball. So kali ni banyak budak-budak lelaki. Mungkin akan datang kita nak cater untuk grup perempuan pula. So hopefully kita buat akan datang. Berapa ni kira dah final lah ni? Ni dah final stage and then kita ada sharpshooter pun dah nak ke final. So mungkin lagi sejam kita habis. Tim yang dah final ni tim dari mana? Saya tak pasti. Tapi ada dua grup daripada Melaka lah ni. Tim bersama semua kalah lah? Semua out. Kita awal-awal lah kena bungkus lah. Semua kalah. Semua kalah. Semua kalah. Okey, tim bersama semua kalah. Siapa kapten tim bersama? Tak pasti. Saya rasa kita tanya je Lokman. Lokman. Sekarang kau tahu stres macam ni kan? Penat. Stres. Kapten tim bersama apa? Apa? Kapten tim bersama. Kapten tim bersama. Anas. Yang tangan tu, dalam tangan tu sorok sikit. Siapa kapten tim bersama? Kapten tim bersama? Masuk engkau? Bersama hantar tim tak? Bersama ada antara tim. Tapi kalau awal. Kalau awal. Tak tahulah kaki bangku ke, tak pandai main ke, tak tahulah kan. Siapa dalam tim bersama? Tim bersama tak ada, cuma budak-budak je dia tak tahu dia kutip. So kau import player yang teruk ke? Tak, aku bab player aku memang aku tak ambil tahu sangat. Abang manage je lah. Manage je lah. Faham. Okey, jom kita tengok game. Oh, dah ada yellow card dah. Yellow card. Kepada tim warna putih. Tim warna putih ni bro, kami nak interview sikit boleh? Meh. Okey, nak sub lah. Nak sub tak ke? Okay, tim putih tengah leading 1-0. Player Malaysia ni. Player Malaysia. Serius? Ya, betul. Dia kata dia nak main, jagi kita interview. Okey. Daripada mana? Terengganu tak? KL. Okay. Jom kita tengoklah final game. Apa tim sama boleh kalah? Tuan rumah kalah. Pakai gincu? Pakai gincu dulu. Abang organizer kan bang? Ya, saya. So abang cerita sikit, hari ni macam mana kita punya... Kita punya event. Alhamdulillah tim yang datang tu semua tim padu-padu. Pasal untuk futsal ni dia kurang competition. Jadi bila kita daripada harga 3,000 kita up 5,000, makin besar tim yang datang. Yang asalnya 3,000 kita up 5,000, tapi tim-tim yang lain yang macam budak-budak Sukma, budak-budak bola pandang Sukma, dia orang tak boleh nak datang pasal Sukma tengah berjalan. So ada minat daripada tim Sukma? Memang dia orang dah minat bola ni. Tim yang tengah main ni bekas player MPFL belaka ni. Tu player Malaysia. Ni. Tu player Malaysia. Dia satu tim ni bekas player Liga Futsal Kebangsaan. Kalau aku main ni memang dah patah kaki lah. Aku tak boleh main ni. Kita tengok je lah. Baik, betul. Kita kalau yang minat dah pandai tak apa. Masalahnya kami minat tapi tak pandai. Tapi kalau minat, kalau belajar boleh. Belajar boleh. Okey, jom kita belajar main futsal. Okey, terima kasih bang. Okey, jom kita tengok final. Sengit. Tengok asal tu. Tengok game.
Just untuk makluman, first prize adalah RM5,000. Nanti Salim Iskanlah tanya, oh mana Rafizi dapat duit tu? Ada orang sponsor. Tu team extension, player extension. Letak je Afiq mesti juara. Letak Afiq juara, Afiq berkaki bangku dia tak kerti main. Menu ada ni. Dulu masa aku umur late teens, early 20s tu boleh lah main. Sekarang ni aku rasa tak boleh dah. Mana keeper kau? Oh ya. Nampaknya macam sengit je. Tapi Berapa tim yang bertanding? berapa tim bertanding eh? Sekejap saya tanya. Man, berapa tim bertanding? Yang tadi 24. 24. Tapi dalam masa 5 hari je kita 5 hari promote kita dapat 24 tim. Aku kan bercakap sendiri tau, dia memang ada. Dengar tak? 24 tim, total 24 tim. 24 tim. Bukan 30 eh. Bukan 30, 24. So kalau ada yang berminat lagi untuk masuk dan kita buat tournament futsal lagi, bagi tahu lah. Kita akan buat. Habis dah? Habis? Dah betul? MMFC sebagai juara. Okey, dah habis. Okey, sekarang untuk penyampaian hadiah kepada pasukan yang menang. Dah habis ke? Aku baru belum minum air lagi. Tak, dia main I think straight 10. Okey lah. So ada lagi ke game? Dah habis dah? Okey, Tadi apa dia? Third and fourth? tempat keempat Pusat Piala Bersama Melaka jatuh kepada pasukan 09. Sila ke meja untuk penyampaian hadiah sekarang. Yang jadi MC tu dia orang Terengganu. Tapi dia punya Pasukan announcement 09. so 09.
Aku juga yang nak kena baginya. Saya naik terus ke apa? Aku nak. Oh. Oh, ada. So nak buat apa ni? Saya bagi kat tangan je lah kot dia. Ke nak bagi kat kepala? Bagi kat tangan tadi. Korang tak apa. Korang sebab ada rambut. Saya tak boleh tunduk. Nanti tak apa. Pergi dik. Daripada mana ni? Johor kat mana? JB. Okey. Hah? Pukul sekali? Oh. Okey dik. Okey. Okey, terima kasih. Oh, yang ini tak penting dek, yang ini penting. Ini penting ah. Ni apa dia ni? Ini cash. Cash. Ni tanah. Oh, ada. Korang check dulu lah. Cek dulu lah, ada. Seribu ada, seribu. Oh, tak cukup. Oh, kosong. Kosong. Tipu lah sikit. Oh, say. Balik je dulu terus. Balik je dulu. Okey dek. Say. Akan membawa pulang hadiah Okey dek. RM1,000. Pusat Piala Bersama Melaka edisi 1 jatuh kepada pasukan AFGFC. Oh, ada. Oh, ada. Daripada mana ni? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana? Kat Jemput. Jemput. Ya, dek. Si. Kenapa banyak hitam manis global ni? Tadi pun hitam manis global ke? Hitam manis global ni apa dia? Brand? Oh. Jom. Aku dah check, duit tak ada. So, YB tambah lagi. Itulah, duit tak ada. Dia akan direct transfer. Okey, terima kasih. Nanti dia orang transfer. Kau godek-godek dengan dia langsung tambah. Okey, terima kasih. Itulah. Aku ingat Hitam Manis Global ni nama tim korang. Ni dek. Saya tak sangkut sebab korang dah besar. Kalau aku dek. Semua minta tambah. Tambah YB. Korang Korang ada 8 orang YB. Jom. Aku nasihatkan kalau korang minta tambah dengan ahli politik, janganlah percaya. sebab dia janji, betul dia tak masukkan. Ni balik Shah Alam ni? Okey. Ni lah? Okey. Okey, Pak Pusat Piala Bersama Melaka edisi 1 bakal membawa pulang RM wantunan RM5,000 beserta piala dan medali. Oh, RM5,000. Jatuh kepada pasukan NFC. Okey. Okeylah, berbaloi lah korang datang dari kedai. Okey. Itulah. Nak balik jauh kan. Aduh. Pandai korang ni aku punya ke apa ni? YB nak ambil boleh? Tu. Lebih. Ni nak ambil gambar. YB kita sekali ya. Jom. Apa dia? Kita Aku kena pegang. kanan. Okey YB. Ini macam tipu je, ringan je. Biar memang. Piala pegang belah dulu YB. Piala pegang Okey. Oh, piala pegang. YB pegang. Okey, kita sekali pegang YB ya. Okey. Okey, lompat. Nampak sangat aku. Gambar lawa. Nampak sangat aku berlakon kan? YB. Ha? Satu. Oh, angka. Oh. Hai, tahu. Dah
Dari bawah. Nampak sangat tu. Bersama tambah. Lepas tu balik bersama tambah. Yang ini kosong. Ada ke tu? Tak, dia order transfer. Ha? Dia dah sembang tadi. Nak kena sembang lagi ke? Ada lagi ke tak ada? Oh, okey. Semua pemenang sila bergambar. Lanjut supporter lah. Ya. Gak. Thank you. Okey, thank you. Tai. Gambar ramai boleh tak? Oh, okey. Jom ambil gambar ramai. Oi, tak apa. Kemudian. Oh, ini tak habis lagi. Kan kena tendang kita tadi. Oh, ya ke? Jangan tendang. Kau nak suruh aku buat apa ni? Aku tukar kasut pun tak ada. Tak, pakai slipper boleh. Pakai slipper je. Di sebelah apa? Dia masalahnya yang mengumumkan orang Terengganu. Aku orang Terengganu pun aku tak faham apa dia cakap ni. Jom, pandai aku nak balik mandi. Sebenarnya kita nak buat apa ni? Kita nak gambar ramai-ramai kan. Oh, Bersama. jangan patahkan nanti tak dapat duit. Transfer. Transfer dulu. Transfer. Nak balik JB ni. Minyak tu tak ada. Tak ada orang cedera no? Tak ada. Video. So sia-sia doktor tu ada kat situ. Okey. Pernah buat kat JB bersama ni? JB pernah? Pernah bertanding tapi futsal kita orang baru mula kat sini. Tapi memang kita orang nak buat setiap bulan di merata-rata. The whole idea is after a while you boleh buat dekat Malaysia yang besar ni. JB sambutan. Sebab selalunya futsal ramai je budak nak join kan. Lepas tu duit tu kita boleh cari je pun prize. Tapi jangan minta tambah no. Depan sikit. Ni korang punya tau. Oh. Korang tak nak check korang ke? Cek korang tak nak pegang ke? Ni check korang tak nak pegang ke? Tak, YB pegang, mantau boleh tambah kat. Oh. Tambah lagi 1 kosong. Pegang. Baguslah pengundi sekarang ni. Pandai korang pressure. Kompres sikit. Asal dalam sikit. YB tambah lagi tu. Aku gemuk kau tak nampak korang. Dan nanti kalau aku berdiri kau suruh tambah lagi, so aku duduk bawah. Dok korang berdiri. Belakang berdiri. 1, 2, 3 freestyle. Wow, YB. Rambut. Freestyle tambah. Lain kali aku letak 3,000 supaya masa tu baru aku tambah 5,000. Okay. I play mostly. I play futsal lah masa dengan ibu semua.
But yalah, I'm not your regular futsal player ke apa lah. I play mostly Tapi ni main bola lah. dah agak. Okey. Cara dia fight for bola tu lain macam. Dah. Cuma aku kan whatever sporting is to lose weight. Ya. So kalau macam futsal, dia sebab tu I usually don't play team sport. Sebab you kena kumpul orang. Ya. Whereas Leceh sikit. leceh. So whereas if you jog apa nama ni, if you play squash, seorang pun dah cukup dah. Ya, actually. Ya, betul. So then you can be more regular kan. I can never pick up squash. Squash to me too high intense. Kalau for example, kalau you dengan your partner, kalau you dah memang set, especially kalau orang tua main, it's the whole purpose is the sweat and strengthen. Yeah. So you keep sending dia kat dia, dia hantar kat kau. Then the rally is more important than actually masa I main semua dulu, we couldn't be bothered about the points. It's about the rally. So that you burn berapa. the calories. And also can, I believe it. The one that you really lost weight was 2018 kan? 19 to 2022. Masa that tu one I saw my fitness mengalahkan budak-budak early 20s tau masa tu. So I could run pace 5, pace 6 masa tu. I run 10 km at pace 6. Wow. And at a heart rate of cardiovascular fitness of 20 plus. Diet jaga? Tak. Rasa je lah apa benda. Tak juga, not really diet. Tapi I mean I don't eat a lot. Aku memang makan sekali sehari daripada dulu. So what matters is mobility. So kalau macam sekarang, sama lah, my diet never change daripada dulu. But yalah, aku tak exercise. So mobility is so important to my life. I mean there's a lot of Tak sama. It's not the same as the cardio intensity. It's sama cardio intensity, tak sama. And muscle. So dulu masa that 4 years tu, yalah, I have all the time in the world, I tak ada stress kan. I would wake up every morning, my condo 15 stories kan. I would go up and down the condo tu 15 stories 4 kali up and down. So so it's equivalent to 120 tingkat satu pagi. So my thigh muscles memang I boleh buat hiking, leg work semua kan. And then every day I jog 3 to 4 kilometers. Weekend I jog 10, and then I cycle 100 kilometer, 70 kilometer. Are you kidding? Yeah. So Masa yang 2019 itu hari lah? starting 2020 lah. Because by 2019 tu, yalah, I was not well. So doktor pun tak boleh nak decide what happened. So ada banyak semua. So one day I wake up and cakap I really need to get healthy lah. But it was disrupted because these buggers asked me to come back lah. Because the moment your routine is breaks off, very difficult to pick it up. So and then heart attack. Then heart attack dah payah dah because 2023 alright, 2023 October kan. By that time I never recover my cardio fitness. So dulu contohnya kan. So how does it happen? Maksudnya if somebody has a heart attack, how do you begin back can you do cardio? Itulah I tried to do it. Cuma I think doktor, okay, then you kena pandai-pandai sendiri lah. Because macam dulu kan, okay, how you build your cardio fitness kan. First you start with distance. Katakanlah you decide 3 kilometers kan. Mula you may run at pace 8. So you tengok pace 8, your maximum heart rate is katakanlah 160 or 170, and you reach 160 on your at the end of your second kilometer kan. And as you go along, you run and you push your pace higher and higher lah. That's how you build kan. So dia bila after heart attack, dia jadi chicken and egg. Because I can do the distance tapi run very slow in order not to hit the maximum heart rate. But there's no point for my cardio fitness. Tapi because of course I can run 10 kilometer. Dia jadi fat burn je, not you're right. It's just fat burn, not cardio fitness kan. I mean not wrong, but not wrong.
But then fat burn ni, Yeah, fat burn. aku buat ni for fat Ya, burn semua kan. So it's not really fitness kan. So but my case, kalau aku run sekarang and I push a bit je, by second kilometer tu aku dah maximum heart rate. Maximum heart rate. What's that? 160? Mine is 170. Oh, okay, maximum heart rate is what? Your Your 220 minus your age kan. No, actually 80% of that. 80% of that. 80% of the 220 minus your age. Wow. Dan lagi teruk lah. So in this case, katalah you 220 tolak 50, so 170, 80% of 170. really? Ya, no, kat situ. Di cardiologist orang. Oh, okay. Because I work by just minus my age lah. So bila minus my age, aku tak ambil 80% lah, aku ambil my age je. So maximum heart rate is only 171. So sekarang kalau aku push sikit je, even when I run at pace 6 kan, I only reach 150 at the 6 or 7 kilometer. Awal-awal tu is only 130. Ya, basically nothing lah. Nothing. So So sekarang pun 130 dah. so dia jadi chicken and egg because tapi kalau tanya cardiologist, I'm sure they will tell you forget about cardio fitness semua lah. Your heart rate and your heart is more important than anything else. So don't do it kan. So I've never recovered since then. So then aku kan perfectionist. Before I play sports, I need to be fitter than other people kan. So because of that, this spiral aku nak, and then scheduling punya issue lah, because you really need dedicated 1 hour, 2 hours a day, every day to do it kan. And then the warm up and the cool down, macam-macam lah. Because you need to feel good about yourself and for you to be able to sustain it. But for that to happen, you need to have a sense of progress. Okay. So as you run, Yeah. it's so not you could see something. Yeah. It's all on the cell sebenarnya. Yeah, so your cardio fitness, your actual age, body age. I was very fit right after my divorce. I had middle age crisis. I don't know what to say. But then one day break for whatever the reason, travel ke apa ke, to restart. Yeah, balik. to restart very difficult. Just one day break. Yeah. And then sama lah macam, I mean Apple helps kan because you close your ring and so on. Tapi after you miss a few times, then to you is that forget it lah. It's very difficult for me to pick up. Dia sama macam Strava. Strava is very important because your graph keeps going up semua kan. Lepas tu you drop sekali, you drop lagi, then you guys I have to start from scratch again. So I'm at the stage now lah. So if I run, my pace is very slow lah. No, pace 8 punya lah. Okay lah. Yeah, pace 8 is okay lah. I mean, sounds Like Somalia, you nak macam mana? Yeah. Pace 3, pace 2. tapi itulah aku pun action jugalah because I'm 50. Yeah. Cuma ialah at the height of my fitness tu memang we do kickboxing every week. In kickboxing you really have to be fit because at that spurt where you really focus tu your heart rate can go to 250 tau. Oh, 250. dia macam ni, dia macam apa? Hit. Yeah. So High intensity. Yap, dia Yap. high intensity ialah heat lah kan. Dia macam tu 250 tapi not long. They not long. Sebab tu kickboxing yang lama tu is actually the warm up, the fitness, just to get. Actually the actual kickboxing tu sekejap lah. 2-3 minit. So if you are at my age now, is always about I wish I could go to that stage lah. Tapi sampai sekarang tak ke mana kan. You're very mobile, okay apa? Potong bulu, buat Yalah. suntikan. Ya. In that sense je lah, aku tak adalah mengah macam orang lain. I can still naik tangga semua quite well lah. Tapi you terasa lah because you used to be very fit. Kan. Muscle pun you terasa because my leg muscle dulu, my thigh muscle. By now you dah boleh rasa lah. Kan. Which is Okay. Still young. 50 is the new so 20. dulu futsal I play lah once in 3 weeks ke apa. Tapi I regularly because dulu every day ada sports malam tau. In that 3 years yang I was out of politics kan. Weekend one day jogging, one day cycling. Malam you switch lah. Squash, kickboxing, badminton. Lepas tu satu hari tu you break kan.
Zaidil. Zaidil. Timbalan Presiden Muda. Ya. He was this. Ya. He's super. Because dia kata without exception, rutin jangan pecah. Only one meal a day. And dia kata right now his fear is dia takut break that routine. Itu je. So dia keep aja. But he was unrecognizable. I didn't know it was him. Masa I jumpa tu, I'm like, whoa. Because kita punya memory of him is dia sepatutnya as your body becomes fitter kan. Cuma most people dia tak sampai to the level of building that kind of muscle that kind. Sebab tu I didn't really change my diet lah makan. As you actually it's enough kalau but meaning that you have to burn around 1000 kilocalories per day. It's fitness. Oh, yalah, it's gone since I started. In fact, sebelum jadi menteri pun, since I started campaigning, bila masa you nak jog semua? Dulu aku religiously kalau pergi mana-mana pun, balik kampung ke holiday ke, I always bawa my jogging shoes lah. Yalah, I think psychology lah. Jogging outside feel fresher kan. So, but once you campaign ke apa, mana ada masa. But those were the days lah. So that's why the sooner politics ends, the better. So that I can go back to running again. Sebab yalah, you cocky lah. Kalau actually memang I was really cocky. Aku selalu taunt budak-budak yang younger, especially because and then because of Apple kan. So you cocky, you're the boss kan. So every week you challenge different people to compete lah. Tu kau menang. So my staff cakap, tak guna, pukul 12 sudah close ring. Nasib lah. Aku malah nak cakap. You said what? Like 800 kilocalories atau? Yelah, 8 to tapi masa-masa awal-awal tu is about 1000. Kemudian 800 lah. Is 800 kilocalories. Awal-awal tu masa from By 800, if you run 5 kilos, you're done by 10 AM. Yeah. You're done. Tinggal nak stand ring. So macam because I do that 15 stories up and down tu, and then you run lah 3 to 4 kilometers. Yang masa 3 tahun you out of the politics, you tidur lama. I mean your sleep. Did you jaga your sleep? No, I jaga, tapi not longer lah. Memang my sleep is always between 4 to 6. I don't sleep lama sangat lah. Cuma I don't think it's about the length. It's about the quality. So those are okay. My way of apa nama ni dah apa? Sleep score. I think Apple track, tapi memang main koyak rabak. So I couldn't be bothered. So even masa I was hospitalized pun, yelah doktor notice that I hardly go to deep sleep. So 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock. Fresh gila. And then by the time you pergi jog 6 plus 7 lah. So 7 is a good time kan. Masa tu memang you dah awake 2 hours semua. And you practically covered most of the day already. Catching up on things and everything. Yalah, you wish that. Tapi that's why lah, it's like politics ni, the toll is that lah. The toll is the order of your life lah. But it's okay. You to this. You get used. So dah habis dah? Hotel, unless you find hotel yang you can pay by the hour. Kau tidak rugi gila. Okay. Okay. Kau tidak rugi gila, you take hotel. Tapi what, unless you go back tomorrow, then it's worth it ah. Sudah habis dah? Apa ada apa lagi? Sharpshooter suruh Betty je lah pergi hadiah. No lah, he didn't mean us lah. He meant other people. Just now my mechanic join bersama no. Is it? Yeah. The one that you brought lah? How did you convince him? I just asked him to get the asam pedas lah.
Yeah. But Come and eat asam pedas. Then I ate with him. Then I said, you want to join bersama? He said, boleh. And No. I'm no guy. yeah, he's aware of bersama lah. So when he joins, okay, gitu je. Melok. Oh. Oh. Ini gambar dengan kita dengan Okay. Meh. Okey. Tak kena? Oh, dia nak juga. Okey, come. Perut aku dah penuh dengan angin tu tadi. Okey. Okey, so jumpa malam ni. Jumpa malam ni. Okey. Kena rehat dah. Dia tak ada rehat dah dia macam ni. Okey. Dia datang kat sini lah. So dia dah banyak angin dah. Dulu jumpa, ni tak ada lagi. Sekarang Tuan saya juga. itulah. Dulu fit. So Coming tonight also. so bila dia join tu, so he pays that 20 ringgit lah. Oh, I see. But he didn't know I was going to pay. Well, the fact that he wants to join, kan. Yeah. No, he said he rather join bersama and vote for bersama rather than not go out and vote at all. Well, we hear that a lot in Johor lah, kan. Because people who were disillusioned, kalau without bersama, they rather not vote at all lah, kan. So memang I went to drop my car at his place. I took a Grab back to the Kenduri, and the Grab guy said, "Wah, cantik you punya cap." Then only I remember I wore a bersama cap. Then he also was very interested in bersama, but too shy to come. Yalah. He has to work anyway. Nak minta Loman explain what kita. Itulah daripada kau dengar aku bebel kat sini kan. Boleh suruh. Okay, kita hijack balik. Loman, tolong explain apa benda game ni. Saya penat dah ni. Saya tak kisah, kami pun penat kan. Apa? Ni, sharpshooter ni, apa sebenarnya? Okey, sharpshooter ni Boleh dengar tak? kalau dimelayukan penendang tepat. Betul? Penendang tepat. Dia sharpshooter ke penembak tepat? Alah, penembak tepat lah. Maknanya kita tembak dengan kaki lah tepat. Kan? Okay, macam tu lah. Dia kalau nak ikut permainan ni popular, sangat popular daripada kalangan diorang ni lah. Sebab tiap-tiap minggu ada tournament. Tiap-tiap minggu ada kejohanan di seluruh Malaysia. Tapi kita tak tahu sebab kita bukan daripada golongan-golongan ni. Jadi diorang pun tahu. Malam ni pun ada Kuala Pilah. Hadiah pun 1,500. Kita pun sama buat. Pertandingan ni main seorang, tendang seorang, dapat hadiah pun seorang-seorang. Dia boleh masuk sampai 4 tim. Maksudnya satu orang tu boleh main 4 tim yang berbeza. Kalau kalah ada lagi. Jom kita masuk tengok YouTube. Boleh. Let's go. Han. Tengah main abang? Abang tengah main? Tengah main. Nak interview siapa dia sharpshooter pusing satu Malaysia ni? Bang. Nak tanya, sharpshooter ni sangat popular kan daripada kalangan abang ni lah kan. Okey. Apa pendapat abang permainan ni? Apa tujuan dia, apa matlamat dia, visi dia sebenarnya? Oh, matlamat dan visi dia. Matlamat dia satu, first untuk kemenangan, untuk bawa nama tim. Second untuk mencari kawan. Sebab sharpshooter ni semua negeri ada. Dan tak kira umur dan jantina. Rasanya sharpshooter ni baru lagi kan? Baru diperkenalkan, saya tak tahu bila, tapi dia dah 3 tahun dah. 3 tahun benda ni dah top bagi saya. Satu Malaysia dah kenal sharpshooter ni. Tapi dia rasanya tiap-tiap minggu ada kan? Yes, tiap-tiap minggu ada. Sharpshooter ni tiap-tiap minggu ada. Dari situ kita boleh congkir bakat lah. Okey, kita pergi ke penendang wanita.
Akak ni selalu main tau. Semua kejohanan. Kak, okey. Kita kebanyakan lelaki saja yang masuk. Tapi akak ni berani untuk ke depan wakil perempuan. Kan? Apa perasaan kakak dan apa tujuan kakak sebenarnya nak main benda ni? Kalau saja suka-suka ke apa ke? Sebab dia just sepak je kan. Dia tak ada keeper ke apa, tak ada melibatkan fizikal. So jadi dia terbuka sebenarnya daripada golongan kanak-kanak, perempuan, ni dewasa. Kanak-kanak pun ada kan? Ada. Serendah macam sekolah rendah kita dekat Kuala Pilah memang selalu buat. Tournament ni. Akak daripada Kuala Pilah. Daripada Kuala Pilah. Memang kita keliling lah pergi setiap negeri. JB, Temerloh semua setiap ada game kita pergi. Oh, tiap minggu ada ya? Tiap minggu kita pergi. Jadi akak pernah menang? Selalu menang. Selalu menang Baru ni. Selalu menang. Baru ni champion dekat JB. Oh, berapa ribu hadiah? Hari tu 4,000. 4,000? Lawan dengan lelaki semua? Ya, hari tu minggu lepas 160 tim, saya yang champion. Akak ni pernah menang tau. Daripada semua lelaki, dia pernah menang Johan. Hadiah RM 4,000. Dah 2-3 kali kan menang. 2-3 kali menang video. Page Japadu FC dekat TikTok. Ini owner dia. Oh, maknanya akak ni memang selalu turun merata-rata lah kan? Memang keliling negeri kita pergi. Ada je tournament kita hantar. Dia ada yang minat mancing, ada minat ni. Tapi akak tumpu kepada... Mencuba-cuba. Mula-mula mencuba. Sebelum ni akak main bola? Tak. Tak pernah main bola sepak? Tak pernah. Kira bidang terjun ni. Oh, ya ke? Tapi kita ajukan tournament, lepas tu kita just meniaga, tengok show, kita try. Lalas boleh menang? First time try pun sampai ke suku. Ada lagi semangat nak cuba. Tapi setahu saya malam ni ada tournament? Ada, kita buat. Akak buat sendiri? Tournament. Kita dengan kita punya partner buat. Malam ni pun ada tournament? Dekat Kuala Pilah lah. Format dia? Cerita Kak? Bang. Format game. Satu grup ada 4 tim. Okey, bila dia macam sama je. Seorang boleh tenang 5 kali and then tengok atas law. Law dia contoh kalau setiap kali tournament tu dia cakap nak lebih jaringan. Contoh dia bagi 8 sepakan. So dia lawan 4 tim tu orang yang berbeza. Lepas tu kita tengok siapa yang lebih jaringan, dia akan pergi naik second round. Dia macam ni lah. Pertandingan biasa lah, futsal ke bola ke, tapi dalam penendang seorang je. Betul. Tapi tengok atas format pertandingan setiap kali yang siapa yang anjur. Contoh kalau boleh main 2 orang, kalau boleh main 3 orang. Yang macam hari ni ya? Hari ni hanya seorang saja. Satu tim seorang? Satu tim seorang. Dan dia boleh main 4 kali? Dia 4 tim. Itu yang syoknya. Satu player boleh main 4 tim. Okey. So kalau 4 tim tu satu grup, kira aku lawan dia. Tak. Dia akan pecah. Dia akan pecah. Dia takkan bertembung. Penganjur akan pecahkan? Penganjur akan supaya pecah. tak lawan sama sendiri? Betul. Yes. So pemenang dia adalah kau diberi 5 kali untuk sepak. Okey. Siapa yang masuk 5 kali? Tak kisah contoh tak masuk. Kalau contoh okey saya lawan abang. Okey kita lawan. Sepak pertama saya masuk. Sepak pertama abang tak masuk. Macam tu. Tapi aku rasa kau kena test tu. Test. Jauh tu. Kalau aku rasa boleh tianggo test besar pun aku rasa Tengok tak aku boleh. pakai kasut apa. Memang tak dapat lah. Tak, aku rasa tianggo besar pun aku rasa kau tak boleh. Boleh. Boleh? Aku dulu kuat main futsal. Kau main futsal lain. Ada setengah orang tengok macam senang kan, tapi kena cuba dulu baru tahu. Dia macam Maggi lah. Orang kata tak pedas kan. Tapi sebenarnya kena cuba dulu. Kena cuba dulu. Ya betul. Okey, apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi? Kau kena explain lah kenapa kau buat futsal. Futsal ni untuk merapatkan silaturahim sebab Silaturahim. Benda apa? Silaturahim. Silaturahim. Okey. Tak, silaturahim itu ialah fit. Okey. Futsal ni merapatkan, lepas tu tapi sekarang ni susah tau. Budak-budak dah nak ke menjurumus ke bidang-bidang sukan ni. Yalah sekarang dulu time kita main futsal kan. Dulu saya anjur 1 minggu boleh dapat pemain Terengganu.
Betul tak? Tak ada. 3-40 tim boleh dapat tau. Tapi sekarang ni amat susah sebab dia orang main game, dia orang pergi lepak. Lepas tu jadi macam minum kopi. Jadi benda-benda tu kita nak kembalikan permainan dulu-dulu. Itu kita buat futsal. Okay, sekejap kita tengok komen. Ada apa-apa soalan tak daripada komen? Roman dah malam kerja lah. So Aku penat dah. Ada orang kata Baan cuba. Baan demo please. Memang tak lah. Saya tak ada team main. Dulu kot main futsal. Sekarang tak main lah. Okay. Selain daripada futsal, apa lagi korang nak? Bagi tahu kat dalam komen. Apa lagi korang nak yang dalam I suppose kita punya bank of events untuk bersama ni. Ada yang minta badminton. Badminton, kau berhenti main badminton? Raket hilang. Yang kata sampai net. Boleh tampar. Okey, apa lagi? Bowling. Gol besar mana Pak An? Soalan Pak An demo mana boleh? Itu kan soalan tu. Indoor hockey boleh. Belakang ni indoor hockey. Budak-budak tengah main indoor hockey. Untuk makluman semua, line dalam Batu Berendam ni, Batu Berendam ke Bukit Berendam? Batu Berendam. Line dalam Batu Berendam ni agak teruk, so kita cubalah. Calypso kata bowling lah Pak An. Okey, bowling boleh. Kita rasa kita boleh buat. Cuma nak cari tempat dia. Dan kami diberitahu yang Melaka ni sebenarnya satu aktiviti yang very famous amongst budak-budak yang muda adalah snooker. Snooker? Betul, serius, snooker. Terperanjat juga bila Datuk kata beritahu aku. Memang kat Melaka. Jalan je ikut track jogging. Buat event running pun baik. Ramai minat running sekarang. Betul. MLBB piala bersama. MLBB apa benda? Mobile Legend. Bang. Kan betul. Mobile Legend. Kat sekolah tu, depan sekolah aku dulu ada Inferno. Inferno tu CC. So ponting sekolah. Tapi sekarang susah nak ada skill. Kita cakap lah. Jangan ponting sekolah. Teruk dah line down ni. Jom. Keluar sikit lah. Buat team building Pak An. Team building boleh, tapi nak team apa? Saya cadangkan kepada YB Raf untuk buat bersama camping club. So kita ramai-ramai pergi bercamping. Tak tahu orang minat ke tak. Kami minat bersama camping club. Kita main off-road lah. Main off-road 4x4. Pickle Bang ke Pickle Bang? Pickle Bang. Betul lah. Confirm banyak target boleh kumpul tu. Maaf Hafizuddin, saya terbaca salah. Hiking kancil tawan bukit dan gunung kibar bendera Malaysia bersama. Ni lah masuk dah. Cun camping dan paintball. Ramai mana tu nak camping? Kita camping lah ramai-ramai. Kita cari campsite yang best. Kita maybe buka kepada maybe 40 orang. Tapi masuk hutan dalam lah. Boleh mancing sekali kan. Kita pergi Kuala Side. Lepas tu pergi Mat Daling. So apa? Campsite tu? Campsite Sepiar. Campsite Sepiar. Boleh. Kita camping dalam 2 malam on. So malam-malam kita cari hantu. Cari gajah, betul. Cari gajah. Okey. Sukan pemotoran Aki Fedraki. Betul, saya setuju. Saya suka main motor. Tu Pak An yang nak camping. Betul, kami nak cuti sebenarnya. Camping tu kira kerja dan cuti lah. Okey lah, jomlah kita witness. Dia masih tengah main ni. So kita akan pergi balik kepada Raf dan tanya dia whether dia nak cakap apa-apa ke tak. Berenang kat Pantai Kelibang. Saya tak hati berenang, so korang dipersilakan berenang. Jom.
Siapa yang kita boleh bercakap dengan? Jom. Itu, tengok. Tengok dia. So kalau nampak, bunyilah jauh. Bola kat sini. Gol kat ujung ni. Ini gol. Fokus. Weh, copyright lah. Tapi aku rasa tak dengar sangat. Man, copyright lah. Wait. Ui, masuk. Tapi Aiman enter frame. Halangan dia bang. Jom kita keluar balik. Kita takut lagu copyrighted. Copyright. Tak boleh lagu. Kill the song. Okay. Dia keluar. Minta maaf sebab dia kalau YouTube pick up dia terus flag kita orang punya IRL sebagai nyanyi boleh. Gandu. Lagu apa? Awi. Ni lah ikan pinggang ke. Nyanyi lah. Oh, sorry. Sometimes broken. Okay, nak interview siapa lagi? Tengah live? 7 lagu. Dia edar bendera dengan banner sampai hilang phone. Kesian dia. Nasib baik hilang phone tak hilang dia. Tak hilang dia. Takut bini cari. Alamak, luar line tak okey. Berapa? 3,000. Oi, teruk. Melaka punya 5G connection kurang sikit.